Ni dia kek dangai. Cantik tak? Cantik. Cantik macam bunga. Wow. Wow. Okay, untuk ni kita first kena potong kita punya gula melaka. Okay, sekarang masukkan kelapa parut. Okay, yang ni tepung pulut. Kalau tepung pulut 1 cawan, kelapa parut 2 cawan dia double portion dia. Okay, lepas tu kita gaul dia. Kita masukkan juga sedikit garam. Dan kita gaul dia sampai dia sebati. Okey, sekarang kita punya dough dah sedia, dah campur sebati kelapa dengan tepung pulut dan juga kita punya gula melaka pun dah siap. Kita boleh sediakan loyang lah ataupun bekas kita nak steam. Okey, sekarang kita sapukan sedikit minyak dekat kita punya bekas ni. Faham? Okey, so sekarang kita boleh masukkan separuh dulu. Okey, separuh. Sekarang masukkan gula pula. Okey, atas ni kita tambah balik kelapa dengan tepung pulut. Okey, kita steam dia sampai dia masak lah. Dalam lebih kurang 15 minit macam tu. Sampai 20 minit lah, tengok berapa besar korang buat. I think it's done. Dah siap kot. Okey, dah masak. Kita tunggu dia sejuk. Mungkin dalam 10-15 minit macam tu lah. Okay, kita tengok dalam dia macam mana. 1, 2, 3. Cantik tak? Cantik. Cantik macam bunga. Wow. Wow. Kita cut dah. Wow, it's moist. Wow. Nice, huh? I want this. You wanna taste? Yeah. Wow, it's so nice. It's very tasty. It's very tasty. Sedap. Jangan lupa cuba dekat rumah. Sehijau Ramadan.